Okay, Assalamualaikum. So daripada kelas hari ni insyaAllah rakan-rakan akan dapat tahu siapa audience ataupun siapa niche market yang kita nak tembak. Biasa kalau dekat ads ni kita panggil tembak-tembak kan. And then yang kedua, rakan-rakan usahawan lain akan tahu macam mana cara nak buat prospek-prospek ni tadi untuk kejar kita balik. Okay, untuk kelas hari ni kita akan belajar dua perkara yang sangat-sangat simple, sangat mudah. Yang pertama, teknik jemput pelanggan dekat Meta. Yang pertama ni kita nak tahu siapa audience kita, macam mana kita nak tahu audience kita tu tepat and kepada siapa kita nak tembak iklan tu nanti. Yang kedua, untuk kenali prospek ataupun yang kedua ni lebih details dia macam mana kita nak buat prospek ni untuk kejar kita balik. Okay, next slide kita teknik jemput pelanggan. Bila kita sebut pasal iklan, benda yang penting adalah konten, betul tak? Okay, konten ni kalau nak tahu yang biasa kita guna pakai satu konten poster, satu konten video. Tapi yang mana satu yang lebih convert, yang itu kita kena split test. Sebab apa? Sebab audience kita berbeza. Sebab mungkin ada audience yang lebih suka kepada poster, ada audience yang lebih suka kepada bentuk video. Okay, kenapa konten tu penting? Sebab apa? Kalau macam anda biasa tahu, konten yang convert adalah mempunyai hook yang bila orang tengok terus orang berhenti tengok kan konten tu terus sampai habis. Habis ke tak? Itu yang kita nak tahu tu, konten tu betul-betul convert ke tak, betul? Okey, jadi hook tu yang sangat-sangat penting. Kalau dapat tengok dekat contoh dekat kita punya slide ni kan, ejen takaful. Biasa kan ada pengalaman kan? Ada pengalaman tak? Ejen takaful ni cuba closekan anda untuk menjadi salah seorang pelanggan mereka. Siapa pernah? Ataupun mungkin ada ejen takaful juga kat dalam ni. Kebiasaannya, biasa ejen takaful ataupun mereka punya iklan ni fokus kepada apa? Isu kematian, kemalangan, kehilangan orang tersayang. Iklan-iklan yang macam ni dah tepu. Orang dah biasa dengar. Even kalau orang nampak je orang terus scroll. Orang tak nak pun dengar lagi. Sebab apa? Benda ni kita dah selalu dimomokkan dengan perkara-perkara yang sama. Cuba cari angle yang different. Contoh yang saya letak kat sini, peluang kedua untuk ejen-ejen yang dah give up. Cuba angle lain. So kalau tadi kita fokus kepada angle nak convertkan prospek jadi pelanggan, yang ini prospek itu adalah ejen-ejen ataupun mereka yang dah pernah join jadi ejen takaful and give up, dah tak nak dah kan. Nampak tak different angle? Okay, contoh copywriting rasa give up sebab dah jual takaful tak jalan. Jom kami tunjuk jalan kedua yang lebih mudah. Nampak tak different angle? Tadi kita fokus kat pelanggan, now kita fokus kepada ejen-ejen yang dah give up. Okay, action dia kena cari angle yang unik, bukan klise. Pernah tak dengar rule of 7? Rule of 7 ni yang kalau kita biasa dengar, kena tengok 7 kali baru pelanggan tu ataupun prospek tu convert menjadi pelanggan, betul tak? Okay, sama juga dengan kita punya ads. Tapi differentnya adalah, contohnya kalau kita ada 5 angle ataupun 5 USP, setiap USP ni bukan buat satu-satu tau. Contoh, kita ada 5 USP. Kita ada USP A, USP B, USP C, D dan E. Setiap USP ni kita come out dengan konten yang berbeza. 5-5 ni lah yang kita akan run together untuk kita tengok antara kelima-lima ni yang mana iklan paling convert untuk audience yang kita setting nanti. Okay, kita dah tahu dah nak tengok angle yang lain. Okay, cuba pergi dekat slide nombor 2 pula. Yang ini cara masuk market yang betul. Kena tahu siapa niche market kita. Jangan pergi terlalu umum sangat. Kena pergi lebih spesifik. Kalau kita jual tudung sekolah, kepada siapa kita nak menjual ni? Siapa pembeli terbesar untuk tudung sekolah? Cuba komen dekat tepi. Siapa pembeli terbesar untuk tudung sekolah ni? Anak-anak ke mak-mak? Okay, kita kena tahu. Siapa mak-mak ni? Mak-mak ni siapa? Suri rumah yang berkerjaya, yang macam mana? Yang part time? Kita kena tahu. Sebab apa? Semua mak, betul mak-mak kan? Ada tak ayah-ayah yang membeli? Ada, tapi adalah 1%. Yang lain-lain 99% tu adalah emak. Okay, so kita tahu kat sini pembeli utama adalah mak-mak. Tapi pembeli emak-emak tu dia tak habis di situ saja. Sebab apa? Kita kena tahu emak-emak ni siapa? Adakah mereka ini adalah suri rumah ataupun mereka adalah mak-mak yang bekerja? Okay, kita kena tahu audience kita. Sebab apa? Bila kita tahu audience kita dengan tepat, senang untuk kita nak tembak mereka dan menggunakan copywriting yang tepat. Contoh, saya guna emak-emak yang bekerja. Emak-emak yang bekerja ni, dia punya konsep di dalam kepala dia simple. Dia nak cepat je. Betul tak? Sebab pagi-pagi nak siapkan anak. Kalau anak seorang, tahan lagi. Kalau anak 2, 3, 4 orang, dia akan jadi pening kepala. Lagi-lagi setiap anak ada dia punya perangai-perangai masing-masing. Jadinya emak-emak yang bekerja ni, terutamanya mereka nak cepat. So, cara nak cepat adalah make sure tudung tu siap dengan sempurna. Tudung yang disarung dan cepat. So, apa solution dia? Solution dia adalah tudung secomel. Sebab apa? Kita ada tudung sarung. Nampak tak? Kalau mak-mak yang suri rumah, dia pun nak cepat juga. Sebab mak-mak suri rumah, dia nak kena fikir nak buat breakfast untuk anak-anak. Dia nak kena settlekan anak 2, 3
orang. So solutionnya pun sama, nak cepat juga, tapi different angle. Satu suri rumah, satu mak-mak yang bekerja. So bila kita faham, bila kita kenal audience kita siapa dengan lebih niche, baru senang kita nak create content kita. Baru kita senang nak buat copywriting. Sebab bila kita terlalu broad, bila kita setting terlalu luas, terlalu besar, sebab kita tak tahu pun audience kita siapa. Kita fikir mak-mak je semua, perempuan. Okay, kita tak tahu pun dia punya umur semua. So dia akan pergi merata dan akhirnya cost untuk ads akan hangus. Iaitu yang kita cuba try to avoid. Kalau dapat tengok yang ini pula, USP, Unique Selling Proposition. Apa kelebihan produk kita yang tiada pada orang lain? Yang ini anda boleh tekankan. Contoh, satu konten, satu USP. Jangan letak terus banyak USP. So yang ini yang kita nak try to split test. Okay, kalau kata tadi kita ada USP A, B, C dan D. So kita come out dengan konten-konten yang berbeza. Tapi kepada siapa kita nak tembak? Kepada audience yang tadi, mak-mak tadi. Mak-mak yang bekerja, mak-mak suri rumah. Sama juga main dengan fear ataupun emotion. Kalau tadi kita nak tembak mak-mak yang bekerja, fear dia takut lambat sampai tempat kerja. Kalau mak-mak yang suri rumah, dia takut anak-anak ataupun family dia tak sempat nak breakfast sebab nak kena settlekan anak-anak ni. Datangkan emosi dekat mereka. Supaya bila ads tu keluar dekat mereka, mereka macam kenalah, betul apa yang mereka rasa. Memang diperlukan tudung yang cepat-cepat ni sebab dia senang dia. Senang kerja dia untuk nak siapkan anak-anak ni. Cari target market dahulu. Ini yang saya cakap tadi, cari siapa market kita. Bila kita tahu siapa market kita, senang kita nak tembak. Okay, next slide kita pula. Faktor kejayaan iklan guna 5 angle berbeza tadi. Yang ini, setiap angle create 10 jenis iklan untuk test copywriting, visual ataupun CTA. 10 jenis ni banyak sangat. Betul banyak. Kalau tak dapat 10 tak apa. Come out dengan 5. 5 tu, okay, contoh tadi kita ada A, B, C, D sampai E kan. A come out dengan 5 iklan, B come out dengan 5 iklan, C come out dengan 5 iklan. Sama juga D dan E come out dengan 5 iklan. Dan kita akan jalankan serentak untuk kita nak tahu yang mana iklan yang paling berjaya dekat mata prospek kita. Bukannya satu iklan untuk semua. 5 angle, different content, jalan sekali harum untuk kita tahu antara konten-konten yang ini yang mana paling berjaya dekat mata kita punya prospek. Contoh angle yang tadi sama juga. Ada pain, ada fear, ada solution. Okay, solution kita bagi pula. Kita bagi tahu, kita bantu mak-mak nak cepat siapkan anak-anak. Opportunity angle. Okay, katakan kita ada any campaign ataupun kita ada add-on value selepas ni. Contoh, beli bundle 3 helai dapat 1 stiker jalur gemilang. So boleh come out dengan yang itu punya konten. Emotional storytelling. Mungkin ada rakan-rakan macam nak ajak kawan-kawan jadi agent, nak jadi affiliate ke. So yang ini antara-antara yang kita boleh sentuh untuk konten-konten yang kita nak create tu nanti. And then next, kenali prospek. Yang ini tadi kan, kalau yang macam kita cakap mak-mak tadi, okay, contohlah anda create konten yang berbeza tadi, lepas tu ada yang komen ataupun like dekat konten-konten tersebut. So orang-orang ini akan secara automatik ni kita masukkan ke dalam kolam. Kolam ni adalah di mana kita groupkan mereka dekat satu tempat supaya bila kita nak buat retargeting konten, kita akan tembak balik kepada mereka. So yang ini yang akan masuk, biar mereka datang sendiri ni. Topik yang kedua, biar mereka datang sendiri. Kalau nampak senario yang dekat sini, Aisyah ataupun prospek, bila tadi anda dah buat, anda dah ada 5 angle tadi kan, 5 angle USP tu anda run, and then Aisyah ni dia nampak salah satu iklan USP, dia belum beli lagi. Dia nampak tapi dia belum beli lagi. Tapi dia dah ada minat. Dia klik je, dia dah ada minat. Dia klik nak tengok tapi dia tak buat apa-apa tindakan. Besok keluar lagi iklan yang sama, Aisyah akan rasa familiar dengan iklan tersebut and then baru terus buat keputusan membeli. Aisyah tadi dia dah klik. Bila dah klik, maknanya dia dah buat engagement dengan kita. Macam kita tahu engagement, klik, comment, share, like, apa semua tu, itu engagement. So yang ini once dia klik saja ataupun dia buat apa-apa engagement dengan kita, so prospek yang ini kita akan masukkan dalam satu kolam. Macam mana nak setting kolam tu nanti kita bagi idea dulu, bagi nampak dulu apa nak kena buat ni. And then bila Aisyah tadi dia dah masuk dalam kolam, nanti kita akan buat retargeting. Kita akan tembak lagi dekat dia ni konten yang lain. Mungkin memberi message yang tertentu supaya dia mula rasa trigger untuk membeli. Kalau tadi dia dah ada minat tapi tak rasa lagi nak membeli, second time nanti bila kita buat lagi retargeting, target balik yang dalam kolam ni, barulah dia akan membeli. So dia akan jadi lebih convert. Kenapa jadi macam ni? Sebab iklan berulang. Bila iklan berulang, kita dah bina trust dekat dia, dia pun dah biasa tengok kita punya brand. Prospek rasa lebih yakin, tak rasa dipaksa. Okay, next, kenali prospek, hantar message yang betul. Bila kita dah buat retargeting, nextnya kita kena yakinkan dekat dia orang. Kalau tadi dia dah nampak kita punya soft sell, kita punya hard sell ke, kan, konten kita tadi ke, next kita yakinkan mereka. Contohnya kita bagi tahu yang kita ada jaminan 180 hari. Jadi tak perlu risau pun kalau ada apa-apa masalah, tiba-tiba rasa tudung tu tak kena, kita bagi mereka rasa selamat. Ada jaminan lah 180 hari. Yang mana dekat mana-mana brand tak ada pun jaminan 180 hari ni. And then mungkin kita boleh juga setting reminder yang mana kita create. Tinggal sehari saja lagi sebelum promo tamat. Tinggal sehari saja lagi sebelum add-on value ni dah habis. Ataupun last kali message promo ataupun
kita create agency. Khas hari ini sahaja free lencana jalur gemilang untuk 10 orang terawal. Lepas tu untuk nak buat konten tadi, selit. Untuk nak buat konten tadi, kita tahu nak kena buat konten banyak. Tapi macam mana nak buat konten? Kita gunakan 5W1H. Yang mana what, where, when, who, and why. So kita gunakan balik 5W1H ni. Satu H tu how. Untuk kita create that kind of content. Lepas tu untuk iklan soft sell dan hard sell, dia ada different. Sama ke soft sell dengan hard sell ni? Iklan soft sell dengan hard sell, kalau anda nampak kan, hard sell kan biasanya orang akan keluar pada waktu hari gaji ataupun sehari sebelum hari gaji tu dah start dah hard sell. Hard sell tu macam nak make sure orang membeli time tu juga. Beli sekarang macam message promo tu yang create agency tu. Khas hari ini saja free lencana. Anda ada masa lagi 3 jam untuk ni, baru dapat free shipping. Hard sell. Time tu anda akan highlight lebih kepada harga, lebih kepada produk supaya orang membeli time tu. Cepat. Kena cepat. Tapi hard sell pun jangan terlalu hard sell. Dia kena ada value juga. Dia kena ada CTA yang membina. CTA reminder orang panggil. Soft sell ni pula, beza dengan soft sell ni. Soft sell ni nampak macam, tak nampak pun macam nak menjual. Tapi kita cerita about the product, kita come out dengan solution. So, kita bagi tahu problem. Contoh tadi kita guna mak-mak yang pergi kerja tu kan. Problemnya mak-mak selalu datang lambat ke office sampai dapat warning letter daripada bos. Lama-lama nak pergi kerja pun tak ada motivation dah. And then nanti akan effect dekat family. Sebab emosi dekat tempat kerja pun dah tak cantik. Tapi jangan risau. Kita bagi pula solution. Yang tadi kan kita cakap mak-mak tu lambat sebab nak siapkan anak-anak kan. Jangan risau. Dengan tudung si comel ni, mak-mak dah tak perlu lagi pening kepala, risau datang lambat pergi kerja sebab apa? Saut je. Tak sampai 1 minit dah siap. Anak-anak boleh saut sendiri. Saut-saut terus on point. So kita bagi solution dekat mereka, bagi mereka nampak, oh betul lah tudung si comel ni on point. So dah tak payah nak risau dah. Tak payah nak betulkan banyak kali dah. Anak-anak boleh buat sendiri. Anak-anak boleh pakai sendiri. Even yang sekolah rendah yang baru masuk darjah 1, darjah 2 pun dah boleh pakai dengan sendirinya. Sebab apa? Senang. Tak perlu nak adjust banyak-banyak kali. Untuk yang tadi CTA tadi. CTA sekarang, kalau biasa kita guna Klik sekarang, WhatsApp sekarang ni CTA pun dah ada upgrade version. Yang mana kita gunakan CTA ni bersama dengan value tadi. Masukkan value dan kita tambah dengan CTA. Contohnya, tak nak pening kepala, WhatsApp saya sekarang. Mamak tak nak lambat lagi pergi kerja, boleh WhatsApp saya sekarang. Saya bantu. Yang ni saya cakap tadi. Soft sell tadi, iklan nampak konten tu biasa. Bukan terus suruh membeli. Prospek akan rasa lebih selesa sebab tak rasa dipaksa. Saya percaya, walaupun kita menjual, kita pun rasa serba salah nak hard sell selalu ni. Sebab kita pun tahu, kalau kita lah selalu di hard sell, kita pun tak suka. Kadang-kadang kena soft sell juga. Contoh soft sell yang letak kat bawah tu, ramai orang tak sedar. Minyak lutut boleh elak kecederaan semasa bersukan. Korang pernah alami sakit lutut waktu training? Tanya pula. Padahal kita nak bagi tahu yang minyak kita ni boleh bantu dia punya sakit lutut. Tapi tak nampak pun nak menjual. Kita tanya pula. It's like macam sharing pula kat situ. CTA bukan sekadar suruh WhatsApp sekarang. Dah upgrade ya. Dah upgrade macam yang nak cakap tadi. Kita masukkan value. Kalau anak tak nak pening kepala, selalu lambat pergi tempat kerja, siapkan anak. Biar saya bantu selesaikan sebelum jadi lebih parah. Next. Yang ini akan ada waktu setting dekat Facebook nanti. Dekat Meta nanti akan ada. Yang ini akan ada. Anda akan nampak 5 jenis kotak ni. Yang pertama awareness, yang kedua traffic, ketiga engagement, yang keempat leads dan yang kelima adalah sales. So awareness ni macam yang anda tahu, saya pasti ramai juga yang tahu kat sini. Awareness ni sebab kita nak bagi tahu dekat prospek ataupun audiens dekat luar tentang keberadaan kita di market, ataupun mungkin masih ada market-market yang belum tahu kewujudan kita. Jadi kita setting untuk mereka tahu, oh ada tudung yang mudah untuk bantu mak-mak ni cepat pergi kerja. Yang anak-anak pakai ni ada rupanya. Oh ada rupanya brand yang memang titik beratkan keselesaan pada anak-anak sepanjang dekat sekolah. Kita bagi mereka aware tentang kewujudan brand tudung si comel. Yang kedua traffic. Untuk traffic ni untuk kita nak bawa pergi ke website, nak bawa pergi page, nak bawa pergi ke kita punya platform. Yang ini kita nak bawa mereka, contoh kita nak make sure jualan kita ni semua dekat website, ataupun kita nak jualan kita ni semua pergi dekat bahagian marketplace kita punya shop. So anda boleh gunakan traffic untuk bila mereka klik terus bawa ke tempat yang anda nak buat sale. Untuk engagement macam biasa, like, comment, share. Sebab apa? Kita tahu makin banyak engagement, makin kerap anda punya posting ataupun algoritma itu akan push konten anda. Leads untuk kita dapatkan nama, nombor phone, nak bawa mereka ke WhatsApp pun kita boleh gunakan leads juga. Ada yang tanya dekat saya, kalau cost per leads tu mahal, disebabkan apa? Kenapa dia boleh jadi mahal nak bawa ke WhatsApp tu? Sebabnya adalah satu saja, maknanya konten anda tak kena dengan audience. That's why dia jadi mahal. So macam mana nak bagi CPL tu, cost per leads tu jadi lebih murah, adalah make sure konten yang anda hasilkan adalah konten yang memang kena dengan mereka. Yang memang kena dengan jiwa mereka. Bukan jiwa, maknanya kena dengan situasi yang mereka sedang alami. Masalah
yang mereka sedang hadap. Yang last sekali adalah sales. Terus close jualan. Okay, next. Yang ini untuk kita guna pakai. Okay, biasa kita dengar funnel. Kita akan guna awareness. Kita akan guna traffic. Lepas tu baru kita buat engagement. Last sekali baru kita buat sale. Betul tak? Okay, kalau pergi kepada yang ini saya rasa ataupun apa yang saya belajar, yang saya boleh share adalah kita gunakan reverse funnel. Sebab apa kena guna reverse funnel? Sebab kita dah ada kolam tadi. Ingat tak yang Nat cakap tadi? Yang mana dah engage, kita masukkan dalam satu kolam. So, kita akan gunakan reverse funnel. Kita akan gunakan kolam-kolam ini balik. Next slide. So, kalau reverse funnel, so yang first kita akan come out dengan iklan terus. Terus buat iklan. Tak payah nak buat awareness ke apa ke. Terus dia buat iklan. Okay, run iklan terus. Tapi make sure anda tahu apa objektif iklan anda. Iklan menjual and then terus offer. Lepas tu tengok iklan tersebut engagement ni macam mana. Prospek-prospek yang dapat engagement ni, yang engage dengan kita punya content, walaupun mereka hanya like sahaja, mereka ni kita akan letakkan dalam satu kolam. Kumpul audience. Ini adalah audience yang kita panggil sangat berpotensi untuk membeli. Jadi, mereka yang berpotensi ni, kita akan share lagi, kita akan tembak lagi ads untuk bahagian awareness. Yang ini kita akan educate mereka, kita akan share info dekat mereka, kita akan bagi mereka rasa trust dekat kita punya brand. Tadi mereka dah like dah, dia dah ada dah rasa, oh menarik, tapi tak buat apa-apa lagi, tak membeli lagi. So bila mereka dah masuk dalam kolam, now masa untuk kita tembak lagi mereka, bagi mereka rasa, oi tak boleh ni, tak beli ni, tak beli ni macam menyesal nanti. Kita bagi macam tu. Dan akhirnya barulah kita buat close sale. Dah habis. So maknanya dari tadi anda dah tahu siapa kita punya target market yang kita nak tuju ataupun kita nak tembak. Lepas ni dah boleh dah buat assignment sendiri untuk tengok siapa saya nak jual ni. Adakah dekat cikgu-cikgu? Mungkin saya tak tahu. Mungkin cikgu-cikgu. Sebab apa? Cikgu-cikgu ni kita tahu rapat dengan mak-mak ke. Okay, kita tak tahu. Ataupun mungkin okay, dengan mereka yang badan-badan yang beruniform, yang memang ada waktu shift dia tak tentu, so memerlukan tudung anak-anak yang cepat kemas. Ataupun mungkin mak-mak yang suri rumah yang sangat details tentang pemakaian anak-anak. Kita tak tahu. Tapi inilah antara audience-audience yang kita akan tembak. Okey, yang kedua kita dah tahu dah tadi audience kita dah. Now adalah waktu untuk buat mereka kejar balik kita. Kita umpan mereka untuk masuk dalam kolam supaya bila dah masuk dalam kolam, senang untuk kita nak buat next move yang mana kita akan bakar mereka lagi supaya mereka rasa, oh inilah brand yang aku cari. Memang sama dengan masalah aku sekarang ni. So, ini adalah dua topik yang sangat mudah untuk dapatkan idea dahulu. Jangan risau. Selepas kita dah dapat idea, kita dah tahu siapa, and then last nanti baru kita akan setting ads sama-sama. Barulah kita tahu ads kita ni konten yang mana sesuai dengan audience. Okey, Kak Syikin tanya, kolam tu kolam apa? Buat Telegram ke? Okey tak? Bila kita buat ads dekat Facebook, kita boleh buat satu kolam ataupun kita panggilkan satu group. Secara automatiknya dia akan kumpulkan mereka yang buat engagement dengan kita. Sebagai contoh, Kak Syikin buat jalankan satu ads konten A. Okey, lepas tu saya, Farah, Mira like akak punya konten tadi. So kami bertiga ni secara automatiknya Facebook akan bawa kita pergi dekat dalam satu kolam. Dia akan kumpul dekat dalam kolam tu nanti. So bila kolam ni dah penuh dengan audience yang daripada kita punya konten yang akak adskan tadi, so nanti kita akan buat satu lagi konten untuk kita tembak balik mereka yang ada dalam kolam ni. Bukan dekat dalam Telegram tapi dalam ads Facebook. Jelas tak? Nanti ada cara nak buat kolam tu nanti. Nanti nak akan ajar macam mana cara nak buat kolam. Kos yang anda laburkan untuk ads tu dapat cover balik. Kita nak supaya kita dapat return semula supaya tak hangus. So objektifnya tadi itulah. Kita nak buat sebab kita nak dapatkan awareness, orang tahu pasal kita punya shop, ataupun kita nak dapatkan engagement tadi. Nanti kita nak contohlah kita nak masukkan mereka dalam kolam sebab apa? Sebab nanti kita nak adakan kempen akhir bulan kan, payday kan. So kita nak tembak balik diorang. Pun boleh juga. Kita akan guna balik mereka yang ada dalam kolam tu. Sebab mereka yang ada dalam kolam ni adalah mereka yang sangat berpotensi untuk membeli, tapi mereka tak membuat lagi tindakan tu sebab mereka mungkin rasa masih lagi ragu-ragu. Betul Kak Tuti? Kita bagi teori dulu. Praktikal kemudian. Sebab setting tu sangat-sangat senang. InsyaAllah nanti kita buat. Satu hari kita buat. Cuma bagi idea dan konsep dulu. Lepas untuk topik yang ini, next kita akan tunjuk ataupun kita akan bagi idea konsep tentang konten pula. Betul tu. Kalau ada sembarang soalan, bolehlah ajukan dekat ruangan komen. Rakan-rakan jangan terkejut. Untuk kelas hari ni adalah kita ceritakan basic dulu. Terus kepada direct. Kita tak ada tunjukkan fungsi-fungsi kegunaan meta business tu. Sebab itu di hujung nantilah. Maksudnya di hujung topik. Sebab kita untuk bulan ni kita akan ada 5 sesi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali kelas meta. Pada setiap hari Rabu kita akan adakan kelas meta ni tajuk by tajuk lah. So untuk demo tu kita akan buat pada 30 Julai nanti. Kan oleh Miss Nadia. So insyaAllah next kita akan bagi about
content pula, and mungkin akan ada contoh-contoh content yang lebih convert untuk kita share, untuk kita tahu lepas ni macam mana. Buat content guna ChatGPT je lah kan, lebih mudah. Ya betul, boleh juga guna ChatGPT. Betul betul betul, AI kan. Sekarang ada AI, kita boleh guna pakai. And mungkin nak boleh juga ajar nanti. Sedikit sebanyak kita selitkan juga waktu kita explain about content nanti.